Nabi senaraikan dalam banyak hadis dosa-dosa besar. Apa maksud dosa besar? Siapa yang mati tak sempat bertaubat daripada satu dosa besar, satu saja dosa besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sekiranya orang Islam itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Islam, dia tak pernah syirik, alhamdulillah, tapi dia buat dosa besar. Main judi sebulan sekali. Judi duk main. Lah ni senang ke dalam ni? Dan dia tak taubat. Satu hari mati. Umur baru 41. Baru 41. Bergelumang dengan judi belah tahun. Tak pernah bertaubat. Tanda dia tak pernah bertaubat, 3 hari sebelum mati masih main judi. Isteri tengok dalam phone. Lepas kematian, nampak dalam bank statement, belah tahun duk main judi. Sampailah hari kematian, 3 hari sebelum mati duk main lagi. Tak ada tanda-tanda bertaubat kepada Allah SWT. Dosa besar, neraka, kecuali Allah ampunkan.